Alhamdulillah. Jadi sekarang ni di Mujamak Alif Fahad ada Quran bahasa Melayu Indonesia lain, ada Melayu satu lagi yang diterbit oleh sahabat-sahabat kita, pensyarah di UIA. Alhamdulillah sudah ada. Ini banyak bahasa-bahasa ada belakang itu. Nak apa bahasa ada. Jadi dan penting bagi anak apa yang telah berlaku kepada pendakwah-pendakwah kita yang sibuk dengan berdakwah kepada non-muslim. Dakwah kepada non-muslim ni, mereka telah menyampaikan terjemahan makna Quran, dan dengan makna inilah orang bukan Islam mengkaji, memahami, dia masuk Islam. Karena itu dikatakan bahawa orang bukan Islam mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji. Dengar ni, orang bukan Islam mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji. Dia tak pandai baca Quran, tapi dia kaji makna. Bila dia masuk Islam baru dia belajar abatas sajah. Kita orang Islam pula duk mengaji Quran, tak kaji-kaji siapa ketua. Mengaji Quran. Ni bulan Ramadan ni pun ada soalan lagi. Dia kata, ustaz, mana kita nak utama di antara belajar tajwid dengan kita belajar tadabbur? Sebab ustaz dia kata duk tadabbur Quran, baca betul-betul. Kita kata dua-dualah kena belajar. Tajwid kita belajar, tadabbur makna kita belajar. Orang bukan Islam tak mengaji tajwid, abatas sajah pun tak mengaji lagi, tapi mereka mengkaji Islam sehingga dia boleh masuk Islam. Kita orang Islam asyik duk tajwid je, lepas pada taranum pula kaji Qurannya tidak, maka kita dari sudut amalan kita lemah. Tak salah tu, taranum okey, tajwid okey, semua okey, tapi jangan lupa kelas pengajian tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir, yang kelima,